Assalamualaikum, apa khabar anak-anak tahun 2? Bertemu lagi kita untuk video seni. Okey, kali ni kita nak menyambung pada video yang pertama dulu, nota dan penerangan. Video yang kedua ni ialah penghasilan karya. Okey, cikgu dah beri penerangan apa itu resist, apa itu catan, media, proses, teknik, semua cikgu dah bagi. Okey, jadi video yang kedua ni kita nak menghasilkan karya yang sebeginilah contohnya. Ini dah siap yang cikgu buat. Jadi anak-anak boleh tengok, ikuti bagaimana langkah-langkah untuk menghasilkan karya catan. Teknik resist. Okey, cikgu harap kamu dah bersedia. Jadi sediakan alatan yang mudah-mudah saja. Okey, cikgu rasa anak-anak ada di rumah kan. Contohnya macam ni, oil pastel, ataupun kalau tak ada oil pastel kita boleh gunakan crayon, kemudian kita boleh gunakan lilin. Okey, lilin ni kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada kan. Kalau tak ada belilah kat kedai. Ataupun tanya mak kita ke ayah kita, ada tak lilin ni lebih kat rumah tu kan. Bolehlah guna. Sebab lilin ni dia punya efek dia best. Dia warna putih kan. Kemudian kita boleh guna cat air. Kalau tak ada cat air, boleh guna poster color yang biasa macam ni. Yang dalam botol tu kan. Okey. Kemudian sediakan palette. Palette ni, okey, tempat nak bancur warna tu kan. Kemudian berus lukisan. Berus ada banyak tau. Ada berus yang macam ni, ada berus yang macam ni. Ada yang berus macam ni. Tadi rata, yang ni bulat. Yang bulat ni lebih senang kalau kita nak guna. Cikgu gunakan satu berus je untuk menghasilkan karya teknik resist. Berus yang bersaiz sederhana, tak besar sangat, tak kecil sangat, sedang-sedang je. Okey, dah bersedia. Berlagi. Kalau anak-anak nak tambah efek pada karya nanti, tak ada masalah. Boleh gunakan media-media lain sebagai tambahan. Okey, itu saja cikgu rasa. Jom kita berkarya. Antara alatan dan bahan untuk menghasilkan resist suasana hidupan laut. Okey, kita perlukan pensel untuk melakar, pemadam, kertas lukisan, air untuk kita bancur warna. Okey, kemudian buku teks sebagai rujukan utama. Langkah pertama, kita buat lakaran dulu menggunakan pensel. Lakaran ni sebenarnya kamu tak perlulah cantik-cantik sangat. Agak-agak je. Kita lukis dulu rupa ikan. Okey, cikgu buat 3 ekor ikan. Sama seperti mana dalam buku teks. Sengit sikit-sikit tak apa, sebab ni lakaran saja. Nanti kita detailkan dia. Okey, untuk lakaran ni kamu tak perlu tekan kuat-kuat. Tekan pelan-pelan je. Okey, yang penting kita gunakan unsur seni garisan dalam kita punya lakaran ni. Okey, kita buat garisan lurus, garisan melengkung dan juga garisan beralun. Okey, sekarang cikgu lukis badan ikan kita detailkan pada rupa ikan. Kita buat dia punya sirip, sisik dia sikit, kemudian belang-belang pada badan ikan tu. Okey, tujuannya untuk menampakkan rupa bentuk ikan yang sebenar lah. Lepas tu kita buat garisan beralun untuk menampakkan seolah-olah ada air di situ kan. Air laut lah ni. Alright, dah siap bahagian tu. Kita ambil oil pastel lah. Cikgu pilih warna kuning. Kenapa warna kuning? Okey, kita nak buat dia supaya kontra dengan air laut yang berwarna biru. Okey, ikan ni nanti kita akan mewarnakan warna merah dan juga warna hitam. Belang merah dan hitam. Jadi kuning sangat sesuai untuk mewujudkan prinsip kontra di situ. Okey, kita siapkan lakaran ni. Lakaran ni maksudnya lakaran yang kedua lah. Lakaran pertama menggunakan pensel, lakaran kedua ni menggunakan oil pastel. Dan kita akan buat satu lagi lakaran nanti menggunakan lilin. Seperti mana yang dicadangkan dalam buku teks. Sekarang kita beralih kepada bahagian bawah ni. Kita buat terumbu karang ataupun rumpai laut. Mana-mana pun boleh lah. Okey, kita tiru je dalam buku teks tu. Tak cantik ke, sengit sikit-sikit, tak apa, jangan risau. Kita yang buat dia, bukan dia buat kita. Cubalah tiru seperti mana dalam buku teks. Okey, meniru tu tak salah untuk melukis ni, sebab memang ada istilah imitasi ataupun peniruan dalam bidang melukis, bidang lukisan ni. Okey, kalau anak-anak nak buat sendiri, tak nak meniru, lagi bagus. Gunakan kreativiti dan daya imajinasi kamu. Tak ada masalah, itu lagi bagus. Okey, siap kita melakar menggunakan oil pastel tu. Kamu padam dulu garisan yang menggunakan pensel tadi. Untuk kamu buat satu lagi lakaran menggunakan lilin pada jalur-jalur air tu. Garisan beralun untuk menampakkan pergerakan air tu. Okey, kat sini wujudnya prinsip ritma dan pergerakan. Sekarang mungkin tak nampak, tapi bila kita dah masukkan
cat air nanti, kamu akan nampak kesan lilin tu seterusnya akan mewujudkan satu lagi unsur seni, iaitu unsur seni jalinan. Kita akan dapat lihat jalinan tampak dalam karya kita ni. Langkah terakhir kita nak mewarna. Okey, nak mewarna ni kita kena bancuh warna dulu lah. Okey, kita ambil palette, kita masukkan air dalam palette, kemudian kita ambil warna, kita bancuh. Okey, kalau kamu dah bancuh air, bancuh warna siap-siap, tu lagi bagus terus masukkan saja dalam palette ataupun guna terus daripada botol pun boleh, tak ada masalah. Okey, langkah berikutnya kita ambil berus, kita celup warna tu, kita sapu je lah macam biasa jangan risau. Oil pastel ataupun lilin tadi tu dia dah jadi orang kata penghalang warna daripada bercampur. Jadi bila kita warna bahagian dalam, warna tu tak akan keluar. Okey. Sebab apa? Sebab oil pastel tadi dia dah menghalang warna tu daripada keluar daripada kawasan tu. Okey, kawasan yang warna merah tu nampak pada badan ikan tersebut. Okey, ikan ni cikgu akan buat dia belang-belang nanti cikgu masukkan warna hitam lah. Alright, seterusnya ikan di bawah pun kita gunakan belang yang sama juga. Cikgu buat warna merah dan warna kuning. Warna merah dan warna kuning adalah kombinasi warna panas. Dia akan jadi kontra bila mana latar belakang tu nanti adalah berwarna biru. Jadi kat situ wujudnya prinsip kontra. Okey, kalau kita tengok ni ada beberapa ekor ikan ini dah mewujudkan satu lagi prinsip rekaan, iaitu kesatuan. Sama juga kalau kita tengok itu rumpai laut ataupun terumbu karang di bahagian bawah tu kan, yang tu pun sama dia mewujudkan kesatuan dalam satu karya. Langkah berikutnya kita nak mewarna rumpai laut ni ataupun terumbu karang Okey, kita nak mewarna ni, cikgu sapukan dulu warna kuning, kemudian nanti cikgu akan masukkan sedikit warna lain pada bahagian dalam tu untuk mewujudkan tone. Kenapa wujudnya tone? Sebab di situ cikgu tak sapu lilin ataupun oil pastel. Jadi bila kuning kita campurkan dengan hijau, dia akan mewujudkan tone seperti orang buat corak batik tu kan. Okey, batik canting kalau kita tengok macam ni lah tekniknya. Okey, disapu warna dulu yang pertama, warna lain, kemudian masuk warna yang kedua. Jadi bila warna tu bercampur seolah ada tone di situ. Okey, yang ini kita beralih kepada latar belakang. Kita nak buat air laut seperti yang cikgu kata. Untuk menampakkan prinsip kontra, kita letak warna yang bertentangan. Okey, tadi kita letak warna panas, jadi latar belakang ni cikgu memilih warna biru sebagai warna sejuk. Bahagian latar belakang ni, bila kita gunakan warna biru ni, kalau kamu nampak cikgu langgar saja. Kenapa kita langgar? Sebab dah ada lilin di situ kan. Bila kita langgar sahaja lilin tu dengan warna biru, maka terhasillah warna putih di bahagian bawah. Okey, putih tu kenapa? Kerana lilin tadi dah menghalang warna daripada menyerap pada kertas. Bahagian atas tu sengaja kita letak warna kuning kuning bila kita campur dengan biru, maka terhasillah warna hijau di bahagian tengah. Okey, dua warna asas bila dicampurkan maka jadilah warna sekunder. Tapi tak berapa nampak sangat sebab cikgu tak fokus pada bahagian tu. Okey, makanya siaplah karya kita ni. Okey, catatan dengan teknik resis. Okey anak-anak, selamat mencuba selamat berkarya di rumah. Okey, cikgu harap kamu faham dan jelas bagaimana cara mudah untuk menghasilkan resis. Okey, kita jumpa lagi pada video akan datang dengan projek terbaru daripada Cikgu Syukri. Terima kasih kepada semua yang menonton video ni sehingga habis. Okey, bye bye. Assalamualaikum.